Assalamualaikum sahabat. Bertemu lagi di ladang Pak Rasik. Jadi ini kita sedang proses membaja lah. Ni sudah membaja tai ayam lah. Bila membaja tai ayam pun rata buahnya 1 ekar 1 tan. Jadi dia Haji Rasik ni mengharapkan 100% penghasilan ladang kelapa sawit daripada buah kelapa sawit. Jadi hari ini kita nak kongsi pola fikir bahagian 4. Pola fikir bahagian 4 ni kita nak bincang penghasilan ladang kelapa sawit bukan semata-mata daripada hasil kelapa sawit lah. Kita cuba mengubah minda. Tengok. Ini rumput-rumput ni setiap kali nak membaja dia spray. Alangkah ruginya. Itu rumput-rumput ni dibunuh begitu saja. Jadi tak payah spray. Jadi kita jimat kos meracun lebih kurang RM600 1 ekar per tahun. Jadi kita ternak lembunya untuk mengawal rumpai. Jadi 1 ekar tu kita boleh ternak lembu sekitar lebih kurang 4 ekor. Untuk 10 ekar setahun. Ataupun dia 5 ekor lah. Kalau kambing dia boleh 15 ekor. Kalau ayam dia boleh ternak lepas liar ayam kampung lebih kurang 12,000 ekor. Sebab ayam apa berguna dalam ladang kelapa sawit untuk dia panggil memakan serangga anak-anak yang membunuh pokok. Banyak pokok mati, pokok tumbang apa anak-anak. Jadi penghasilan dia tambahan daripada itu dia ada daripada ayam, lembu, kambing, ayam. Itu lembu, kambing dan lain-lain lah. Jadi pendapatan dari sampingan daripada kebun kelapa sawit dia ada 2 atau 3 lagi. Sebab saya ada dengar cerita di Pahang sana, ada satu pekebun itu 10 hektar dia boleh penghasilan sehingga RM10,000 sebulan daripada lembu, daripada ternakan lembu, kambing, ayam. Okey, assalamualaikum. Itu saja perkongsian untuk mengubah minda ini hari. Assalamualaikum.